Tuan-puan tahu tak apa perjanjian Bretton Woods? Sekitar tahun 1971, ada satu peristiwa hitam yang jadi impak besar pada seluruh dunia, iaitu pembubaran sistem Bretton Woods. Sistem Bretton Woods ni tuan-puan adalah satu sistem yang mana setiap dolar diwakili dengan sejumlah rizab emas di dalam Federal Reserve ataupun Rizab Persekutuan. Presiden Amerika pada waktu tu, Richard Nixon, tamatkan sistem tradisi Bretton Woods ni, yang mana duit dah tak lagi bersandarkan kepada emas. Jadi sejak hari itu bermulalah satu era baru, sistem kewangan moden, di mana mata wang boleh dicetak sewenang-wenangnya tanpa bersandarkan kepada emas. Mata wang yang kita gunakan hari ini sebenarnya bergantung kepada kepercayaan dan keyakinan pasaran. Jadi antara kesan buruk yang berlaku adalah inflasi yang meningkat, di mana selepas US dollar tak lagi bersandarkan kepada emas. Ini yang memberikan kebebasan kepada kerajaan Amerika Syarikat untuk mencetak lebih banyak wang tanpa batasan rizab emas mereka sendiri. Bila jumlah wang yang dalam pasaran meningkat, inflasi juga akan turut meningkat sebab nilai dolar tu menurun berbanding penawaran barang dan juga perkhidmatan yang terhad sebenarnya. Jadi ini akan mengakibatkan harga barang semakin lama semakin naik dan kuasa beli pengguna sebenarnya semakin lama semakin merosot. Sebab tu walaupun wang fiat ni penting dalam urusan harian, tapi nilainya semakin lama semakin menyusut sebab kerajaan ada kuasa untuk mencetak wang mereka sendiri. Barang komoditi seperti emas dah terbukti lebih stabil, terutamanya selepas 1971. Sehingga hari ini rizab negara masih lagi kekal dalam bentuk emas. Sebab tu tuan-puan, sebagai individu, kita juga perlu ada rizab emas ataupun simpanan emas kita sendiri. Jadi nak mulakan simpanan emas, boleh isi beg biru kat bawah ni, ataupun boleh DM saya untuk tuan-puan mulakan simpanan emas tuan-puan sendiri.